Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Fadhil bin Abdullah daripada SMK Sultan Muhammad Shah. Kod sekolah AEA 8001, calon MPMM 2026. Berdasarkan rancangan pelajaran Malaysia, terdapat 5 ciri murid sejahtera. Pertama, beradab. Murid memiliki khasiat terpuji dan mengamalkan nilai moral. Kedua, berilmu. Murid mempunyai ilmu pengetahuan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan. Ketiga, berkemahiran. Murid menguasai pelbagai kemahiran praktikal. Keempat, berdaya tahan. Murid mempunyai kekuatan mental dan fizikal untuk mendepangi cabaran. Dan yang kelima, berkeyakinan. Murid yakin dalam membuat sesuatu keputusan. Sekiranya 5 ciri ini dipatuhi, generasi yang intelektual dan progresif akan terbina. Akhir kata, bersama-sama kita membina masyarakat Malaysia yang berintelektual dan tinggi sahsiah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.